technician Kowe datang. Cepat jugalah dia datang. And after this, we're gonna go for dinner. And then kita orang nak pergi tepi pantai. Sebab Azizi random gila, dia ajak pergi tepi pantai. Dia dekat pantai. Pantai apa ni nama dia? Setulang. Kita pun tak tahu ni pantai apa nama dia. Tapi kat situ ada RTS. Orang panggil pantai Setulang. Biasa orang panggil Setulang Laut juga. Setulang Laut. Okey, Setulang Laut. Oh my god. Kita dah IC01 tapi tak tahu. We just had dinner. So Azizi cakap dia teringin nak pergi pantai. Setelah menyelesaikan isu pipe dengan orang Kowe tadi. Ramadan 7.12 kita nak pergi Lakin, nak beli ayam, ikan. So nak balik, nak buat apa? Tidur. Tidur. Barai. Bazar Bandar Baruda. Dan kita pakai kasut matching. Kita dekat Bazar BBU. Ni nak makan apa? Nak cari tepung kita. Selalu kat Shah Alam ada. Tapi tak tahu lah sini ada ke tak. Dia ada yang pau sambal. Burger Malaysia tu yang kecil. Pusing dulu, pusing dulu. Tapi tepung pita dia bukan balut dengan daun tu, dia macam tak, dia bukan balut, dia macam letak je. Yalah, yang dekat plastik. So hopefully sedap. Tapi kita berdua je. Kita dah sampai dekat Masjid Dato' On. Hari ni kita nak buka puasa kat sini. Di tengah set up.
To our second bazaar. Jarang-jarang ada buat pergi dua bazar. Sekarang kita kat mana sayang? Taman Riding. Sekejap yang unik. Tak ada tengok je. Kena layan aku buat video. Hari ni Ramadan yang ketiga. Kita dekat Taman Suria. First time nak pergi bazar dekat Taman Suria. Tapi hujan. And hari ni macam tak ramai sangat orang. Aku tengok kalender and I just realise hari ni dah 5 Ramadan. I'm going out nak pergi Maidin sebab tadi aku nak masak. Lepas tu baru aku sedar beras habis. So I'm gonna go to Maidin, beli barang sikit, and then kalau aku rajin 6 suku. Kalau aku rajin aku pergi bazar. Kalau tak I'm just gonna cook. Nama Oleni dekat Instagram and I love all the designs. Dia macam simple je walaupun macam dia a bit pricey tapi I like it. And it comes with many colours and sizes. Aku ambil yang paling kecil sekali. Comel. Dia bentuk dia macam dumpling a little bit. Comel kan? I think this is the most expensive bags I have ever bought in my life. So aku kena bayar tax apa semua. Total semua dalam RM523. Agak mahal lah untuk bag kecil macam ni. Lepas tu aku lupa nak pakai topi kedah. Helmet. Kita baru nak memulakan kehidupan. Tanah. Nak pergi Angsana, pergi bazar. Minit. Anis nak membeli peneram. 123 Anis beli peneram RM15. Pastikan sedap. Daging dendeng tapi dia macam beef jerky tapi dah habis. Wow, tunggu sekejap ya. Dah tersiap. RM17 guys. Ayam kecil macam ni RM17. Wah, nasi telur. Bapak dia RM17. Sayur pun tak ada. Sayur pun tak ada, apa tak ada, adalah servis bapak slow nak mampu. Ya,
Azizi nak urut kaki. Member penat jalan kat bazar. Berdiri lama. Kita nak pergi bazar Angsana again. Today. Finally dapat dia punya apa nama ni? Dinding salai. Dinding salai. Pergi ke sini dapatkan ni je sebenarnya. RM17. Saya makan nasi goreng daging salai. Makan